Tahukah anda, ada seorang manusia yang mencipta permainan video pertama di dunia. Pada masa itu, televisyen hanya digunakan untuk menonton saja. Namanya ialah Ralph Baer. Pada tahun 1960-an, dia mempunyai satu idea pelik. Bagaimana jika televisyen boleh digunakan untuk bermain? Dari situ, dia mencipta satu prototipe dipanggil Brown Box. Peranti ini membolehkan orang bermain permainan mudah di TV, seperti permainan bola bergerak yang kemudiannya dikenali sebagai Pong. Walaupun grafiknya sangat ringkas, ia menjadi permulaan kepada dunia gaming. Dari satu titik kecil di skrin, lahir industri bernilai berbilion dolar hari ini. PlayStation, Xbox, semua berpunca daripada idea awal ini. Apa yang dulu dianggap hiburan pelik, kini menjadi gaya hidup global.